Kalau kita merujuk kepada konsep guru yang kita ketemui dalam hikayat-hikayat zaman kuno, ya, seperti hikayat Shah Mardan dan lain-lain lagi, kita lihat bahawa guru itu merupakan satu individu yang menarik. Menarik kerana peranan utamanya adalah untuk mengajar. Ya. Tak kira apalah, ilmu agama, budaya, soalan-soalan metafizik, falsafah, bahasa, sastra dan lain-lain lagi. Tetapi ia juga kedudukannya dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat pramoden itu unik kerana walaupun seringkali guru itu wujud di kalangan golongan yang bukan elit, tapi gurulah merupakan salah satu individu yang dapat mengkritik golongan elit, ya, iaitu guru dapat mengkritik raja, guru dapat mengkritik sultan. Kenapa? Kerana ilmu yang ada padanya. Jadi peranan yang dimainkan oleh guru itu menarik buat saya kerana kedudukannya ia di tengah-tengah masyarakat tapi juga di pinggir, ya? Dan kadang-kadang di atas, malah lebih tinggi daripada golongan elit. Jadi kita lihat tak ada peranan khusus atau kedudukan khusus buat guru itu kerana inilah merupakan ciri guru, ya. Guru itu hidup di alam manusia, tapi pada saat yang sama ia juga merupakan individu yang melampaui batas norma-norma kehidupan sosial. Jadi guru dapat bertanya soalan-soalan yang kritikal, soalan-soalan yang tak terduga oleh sesiapa pun, ya. Malah dapat mencabar, ya, kefahaman kita tentang dunia kita, masyarakat kita dan lain-lain lagi. Jadi ia memainkan peranan, kalau dalam bahasa Inggeris, social critic juga. Selain daripada itu, guru juga mempunyai peranan yang sangat intim, relasi antara guru dan murid itu, di mana murid itu bukan hanya pelajar yang wajib diajar, tapi kerana guru itu bukan seorang pekerja yang tugasnya ditentukan oleh mana-mana kontrak, ya. Jadi relasi antara guru dan muridnya itu adalah satu relasi seperti bapa dengan anak juga, ya. Jadi murid itu bukan hanya diajar tapi juga dipandu, dibimbing dan lain-lain lagi. Dan ini kita lihat dalam banyak cerita-cerita zaman dulu, ya, di mana guru itu bukan hanya memberi maklumat dan informasi kepada murid-muridnya tapi juga mengajar, ya, memberi teladan bagaimana nak hidup di dunia ini dengan pengajaran-pengajaran yang bersifat moral, etikal dan lain-lain lagi. Jadi ini buat saya bermakna bahawa guru itu memainkan satu peranan yang sangat luas, ya. Walaupun tugasnya satu, tapi skop tugasnya itu amat luas. Dan ini jauh berbeza dengan masyarakat kita zaman ini, di mana tiap-tiap individu itu ada tugasnya sendiri, ya. Jadi kalau pemandu, ya, itu kerja kamu memandu kereta atau teksi. Kalau kerja di kilang, ini kerja kamu kerja di kilang. Tapi kalau guru pun, cikgu pun di sekolah, ini kamu mengajar itu aja, ya. Daripada jam 9 hingga jam 5 atau jam 6, ini kerja kamu. Tapi itu aja. Jangan ambil kira atau ambil tahu tentang mungkin masalah-masalah yang dihadapi oleh murid dan lain-lain lagi. Nah, ini jauh berbeza dengan konsep guru zaman dulu. Jadi oleh kerana itulah, ya, kedudukan guru itu dalam konteks masyarakat tradisional itu, guru dianggap sangat penting, ya. Kalau sampailah ke tahun 40-an 50-an, ya, kalau zaman dulu kalau ada pernikahan kan, ada majlis nikah, guru tu akan diundang dan duduknya di depan, ya. Duduk di depan kerana guru itu penting, sama dengan penghulu. Tapi kalau zaman ini guru duduk kat belakang, dan kalau nak makan pun okey, self service lah, ya. Hidang di sini kan, tak ada siapa, ya. Kerana ini menggambarkan bagaimana status guru itu telah berubah mengikut zaman, ya. Kerana wujudnya satu sistem pendidikan moden di mana pendidikan itu dianggap sebagai satu yang bersifat instrumental, ya. Kenapa kita hantar anak kita ke sekolah? Pertama, kena wajib, ya, kita harus mesti hantar anak kita ke sekolah dan untuk belajar subjek-subjek tertentu A, B, C, itu aja. Dan kemudian dapatlah kertas ajaib ini, iaitu ijazah, dan kemudian langsung cari kerja. Tapi zaman dulu kalau kita lihat bagaimana guru itu, ya, mengajar, mendidik, tak ada ijazah, ya, tak ada diploma, ya, dan dia tidak mengajar
kemahiran-kemahiran tertentu ya kepada murid-muridnya. Ia memberi teladan, lessons of life dan lain-lain lagi, dan dia sendiri ya merupakan embodiment ya nilai-nilai yang diajar olehnya itu. Jadi untuk hidup yang berakhlak, jujur dan lain-lain lagi. Saya rasa ini merupakan satu aspek guru yang sangat menarik buat saya sebagai seorang sejarawan. Dan kita juga harus tanya, ya, apakah berlaku, apa yang terjadi kepada konsep guru ini, kenapakah konsep keguruan ini ya, tidak dianggap sepenting ya, pada zaman ini kalau dibandingkan dengan zaman dulu.